Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Arisan Jatan Kuasa JMB, Mana Sabia, Firdaus and Associate, Property, Ahli Majlis yang masih lagi menyusun perjalanannya on the way, juga ahli-ahli majlis Kota Damansara. Dan tidak saya lupakan juga tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita berada dalam majlis ilmu yang dinyatakan oleh pengurusi dari sama seperti ini. Kita ni seolah-olah berjuang, berjihad ke jalan Allah sehinggalah kita pulang ke rumah kita. Setiap perjalanan itu dikira. Bayangkan perjalanan setiap langkah kita dikira. Nak pula dalam langkah tu banyak, naik tandur, turun tandur. Kena tak barang tertinggal naik, ambil kilo gitu. Kan, maknanya ada kan. Jadi pada hari ini tajuknya 10 malam yang terakhir. Di manakah kita? Jadi sekarang alhamdulillah pagi tadi dah solat sunat duha. Ramai yang datang solat sunat duha. Ada juga yang tak pergi solat sunat duha, tiba-tiba ada kat sini pun ada. Sebab dia selesa dengan solat sunat duha di rumah kononnya. Kan? Tapi orang sini, tak masalah. Buatlah ke rumah ke orang apa yang penting kita buatlah. Dan alhamdulillah kita berada dekat sini dengan keadaan kita sihat. Dan saya paling comel kali tengok banyak waktu gambar makanan ni. Saya nampak kan, wah pandai dia pilih kan. Itu dia cakap sebab nak lepas ni nak masak untuk malam ni lah. Tapi nampak cara yang makan tu seorang kan. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi, adalah satu ayat yang mana pensyariatan puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hari-hari dengar ni daripada hari pertama sampailah yang tadi saya baca, hari-hari dengar ayat yang sama. Dan dia dengar tu biasanya nak bulan puasa baru dengar. Itu sebab kalau tanya saya setting dengan setting bagus. Maknanya kita buat sebelum malam ni sampai. Bagus lah. Terbaik. Belum sampai dah ready. Bak kata Sami Bedu hari ni post semalam sampai. Sami Bedu kan nak berhenti post menu. Hari ni post semalam sampai. Malam ni yang keluar ke mana-mana, malam ni ada tazkirah agama selepas maghrib di rumah kita. Isteri saya sama bagi bang. Ya bagi ya. Suami tu bagi. Anak mana atas bawah boleh abah ni tak. Lepas maghrib abah pun bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kalah nervous juga cakap di rumah. Tak prepare di teks malam ni. Tuan Azron ni dah majlis ni dia prepare kat rumah sambung kan. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Isteri tu buat jadi 12 ini sebenarnya. Apakah maksud puasa wahai anak-anakku dan isteriku? Sebab kena setting awal. Apa maksud puasa? Menurut Ibnu Manzur, lakilah nak tak pernah abang dia. Waktu abang Ibnu Manzur pakai Menurut Ibnu Manzur, pakar bahasa Arab menyatakan bahawa puasa ni, as-siyam ini merupakan perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Faham tak boleh makan? Faham tak boleh tolak. Meja, kursi, remote ni semua tak boleh tolak. Faham? Tahu. Tak boleh minum, tahu tak? Tahu. Ni sembilan cakap tak boleh gok-gok air tu. Gok-gok tak boleh. Kan? Tak boleh minum. Ataupun yang lebih hulu sikit semua tak boleh minang. Kan? Yang ketiga tak boleh nikah. Faham tak boleh nikah? Boleh tak nikah katanya? Boleh tak nikah? Orang perempuan boleh tak nikah? Jawab, boleh tak nikah? Boleh tak nikah bulan puasa ni, boleh tak? Boleh tak orang lelaki nikah? Orang perempuan jawab. Boleh nikah sejajar dengan kedudukan ekonomi semasa. Boleh nikah. Jimat nikah bulan puasa.
upacara akad nikah akan berlangsung sebaik saja selesai solat sunat tarawih. Manakala upacara menyalurkan cincin ke jari manis pengantin perempuan akan berlangsung sebaik saja selesai solat sunat witir. Manakala upacara makan beramai-ramai seperti biasa akan berlangsung pada waktu sahur. Memang tak ramai. Sahur makan. Datang pun muka macam ya Allah, nanti lagi dia sampai tu belum. Kan? Tapi maksud tali nikah tu apa bah? Abah tu pun cakap, tali nikah mana abah dan mak kami tak boleh peluk-peluk, tak boleh cium-cium, ngesek-ngesek tak boleh, gambar-gambar mengayau tak boleh. Oh, jadi anak jadi juru audit kat rumah. Tengah panik, duduk apartmen kan, sejuk-sejuk sikit rapat. Anak nampak, puasa. Jauh macam itulah maknanya adalah tukang kawal kat rumah. Feedback. Dan yang keempat, berbicara. Apa maksud tak boleh bicara, tak boleh cakap ke? Memang ada. Dia beritahu kalau anda kata kita dibuka mata banyak dosa kita buat, nampak benda tak elok, bercakap benda tak elok, baiklah tidur. Ada orang dia tahu, mulut aku, dia cakap mulut aku jahat aku lah, orang tahu. Tapi cakap juga kepada barisan jawatankuasa penduduk, jawatankuasa JMB, jawatankuasa surau, Sabah banyak-banyak. Kita pegang jawatan, dia datang package dengan macam-macam, orang tak setuju. Pedulikanlah, kita baik benda baik. Saya cara ingatkan hantar air. Kita macam mana orang hantar air. Jadi maknanya datang package, sabar je lah, orang nak cakap apa cakap. Zaman Nabi dulu ada dua perempuan bercerita pasal orang, punya tahu bercerita pasal orang. Bercerita pasal orang sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami tak tahan, orang minta izin, boleh tak kami nak berbuka? Punya teruk cerita pasal orang sampai nak berbuka. Nabi kata tak payah kami minta izin, kerana sesungguhnya kau memang dah berbuka dah pun. Tak cuba kau keluarkan apa yang ada dalam mulut kau tu, dimuntahkan keluar seperti daging busuk, sedara dia yang dimakan, yang diumpatkan tadi, maka dimakan daging sedara busuk. Makna apa? Zaman Nabi tunai dulu. Zaman kita ni cakap tapi tak pasal sama macam makan daging busuk sedara tau. Ya Allah, aku bukan perempuan, sekadar berkongsi maklumat. Sama lah tu. Jangan bercerita. Itu sebab Mufti Arab Saudi pasal pada zaman kita ni, sebab kita ada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, kemudian zaman kebangkitan khalifah terakhir yang last kali zaman kiamat. Sekarang ni kita berada pada zaman fitnah, yang mana orang lagi suka dengar fitnah daripada dengar benda betul. Cuma cakap, dengar Tuan Nazrul tu nak pergi umrah tahun ni. Takat tu lah cerita tu, tak berkembang cerita. Cuma cakap, dengar Tuan Nazrul berkait dengan salah seorang AJK. Siapa? Hari ni nak cerita, cerita tu tak betul. Tak betul. Kan, siap cakap tu, aku dengar cerita lah. Tak tahu tau, aku dengar-dengar. Jangan cerita. Mufti Arab Saudi tadi pesan, banyakkanlah menumpukan perhatian pada tugas-tugas kamu daripada bercerita soal yang kamu tidak tahu nama. Yang tahu tak tahu, jangan cerita. Sibuk cerita pasal orang, aku dengar lah, aku dengar anak dia kena tangkap. Dia tu tak tahulah dengar. Dah tahu tak tahu apa cerita. Dia pula cerita dengan kawan, aku dengar anak dia kena tangkap. Mana kau tahu? Dia cakap. Dah tak keluar dah dengar-dengar tadi. Sampai orang kenal, aku dengar habis mana aku tangkap. Dia tu dah ramai pula kena tangkap. Itu cerita. Jadi makna kata dalam keempat-empat perkara ni tadi membawa kepada satu kesimpulan. Apa maksud ibadah puasa? Saya kenalah bagi background dulu kan. Maka berpuasa ini adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga, makan dan minum kerana beribadah kepada Allah. Pada bulan Ramadan, dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Kita dapat WhatsApp baru-baru ni. Heboh orang hantar. Negara yang paling lama berpuasa adalah di negara-negara Skandinavia. 21 jam puasa, 3 jam dia tak puasa. Negara-negara Skandinavia ni orang heboh pergi melawat. Suka pergi sana. Kenapa tak pergi bulan puasa? Tak ada weh, panjang siap weh. Tak pergi. Negara yang sekejap aja puasanya apa? Negara-negara Amerika Selatan, ada beberapa negara baru weh tak salah saya lah, dalam 7-8 jam siap. 4 jam dah berbuka. Untunglah pasal ni.
Dan orang yang paling sekejap puasanya adalah orang yang tak puasa. Sebab orang tu antara waktu makan dengan waktu makan yang lain, dia tak makan tu dia lagi teruk laparnya daripada kita yang puasa. Kita tengah hari kan marabbuka, cari surau. Siapa Tuhan kamu? Cari surau menghadap Allah Ta'ala. Dia tengah hari kan mari buka. Mana pada yang buka ni? Dia sibuk cari makanan. Kita ni punya hebat dengan tahap puasa hari ni siap masak. Kan ada yang komplain, pasal masakan hari ni tak sama macam dalam gambar. Dia komplain. Kan? Hari ni masak ramai-ramai macam ni, kemanisan makan itu lain. Dan biasanya orang yang masak makan sikit ya. Itu namanya pengorbanan. Sebab dia pun tak tahu kenapa tak boleh makan benda yang dimasak. Memang macam tu Adam tak tahu kenapa. Orang perempuan kalau masak kan, sudah dia tak berapa makan benar, tapi tetap gemuk. Tak, itu tak termasuk orang rumah saya. Tak termasuk. Saya. Jadi makna kata kita pada bulan Ramadan ini beribadah. Itu sebab kadang-kadang kita silap. Kita paksa anak kita puasa. Paksa anak kita puasa dengan tahap dia baru budak lagi. Imam Syafi'i umur 10 tahun dah mula mengajar. Kamu mengajar kitab. Masuk bulan puasa dia mengajar, ada air atas meja tu, ada air. Tengah-tengah mengajar dia ambil air minum. Tak peranjat orang, wahai Syafi'i, kau tak puasa kau? Imam Syafi'i cakap, sesungguhnya syarat kau je puasa belum sampai kat aku. Aku ni budak lagi. Wah. Tapi dia tak tinggal semayang, ibadah-ibadah lain buat. Kita kadang-kadang suruh anak semayang, suruh anak puasa, tapi tak marah kalau anak tak semayang. Biasa tak? Banyak dah berlaku kat Malaysia ni, budak meninggal dunia sebab dipaksa semayang, dia paksa puasa. Abah kamai ni, kau puasa, umur abah dulu masuk umur 5 tahun macam kau ni dah penuh puasa lah. You ke bang? Ya. Dia tak puati, dia repeat keluar tu. Tanya dengan nenek ni, Wan, ya ke? Abah dulu 5 tahun dah penuh puasa. Mana ada, baru tahun lepas penuh. Kan? Sebab budak lagi. Lainlah kalau kanak-kanak tu berusia 35 tahun. Itu tak puasa melampau. Jadi boleh cerita pasal ibadah. Saya baca dalam ayat tu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bulan puasa ni penuh dengan ibadah. Niat kerana Allah memang ibadah. Ibadah ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Yang kita solat tu ibadah khusus. Kita buat benda-benda baik, masak tadi pun ada ibadah. Kita masak, kerahkan tenaga kita. Bayangkanlah mencabut duri di tengah jalan pun ada pandangan mengatakan itu satu bentuk sedekah dan juga ibadah. Ini kan pula kita tolong masak, ini kan pula kita berjaga daripada malam tadi, setting topek ni. Kan? Itu belum cerita orang yang menyumbang lagi macam-macam. Sumbang kan tak ada sofa ni kan berselo pula berceramah. Kan? Kalau tak ada kursi, nak payah ada yang beri, kira-kira mungkin kurang. Sudah tinggal pengusi dengan penceramah. Ini dia ramai. Alhamdulillah, insya Allah ramai. Melempah sampai keluar. Sampai orang tengok secara langsung daripada tingkap pun ada. Mungkin ramai lah tu. Saya pernah ceramah mari 6 orang ada tak. Dah lah 6 orang, yang 2 orang tu jajak beli air. Pagi kita boleh tinggal sampai. Yang sampai ke tak 2 orang tu tidur, setidur. Tinggal 2. Yang 2 tu lah tengok saya jenis. Dah habis saya ceramah, saya pun cakap dengan pengusi tu, bagus betul 2 orang, sampai sudah tu. Tuan, yang 2 orang tu pakak, tak pakak. Jadi tak tahu siapa boleh nonggal ceramah tu kan. Tapi macam ni kalau tak pakak tu kan. Jadi Sayyidina Ali aja. Macam mana latihan takwa? Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah tak sama takut dengan orang. Takut dengan Allah lagi kita dapat. Takut dengan Allah ramai yang pergi semua Tuhan tadi. Sebab nak dapatkan diri dia, lagi kita takut, lagi nak dapat Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala, dia takkan buat apa benda Allah Ta'ala larang. Itu sebabnya Ibrahim Adham menyatakan antara sebab doa tidak mustajab. Antara sebab doa tidak mustajab adalah kerana hati buta. Hati buta disebabkan oleh 10 sebab.
10 sebab. Yang pertama, kerana kata takut ke Allah tapi tetap buat larangan Allah, satu. Yang kedua, kata sayang Rasul tapi sunnah Rasul tak amal. Ketiga, tahu dia dapat nikmat tapi tak pernah bersyukur. Keempat, tahu dia syurga itu benar tapi tak nak berusaha ke arah syurga. Kelima, tahu neraka itu benar tapi tak pernah berusaha lari daripada neraka, malahan check in, daftar masuk. Lah yang nombor 6 sampai nombor 10 lepas raya kita sambung. Kan tak ada sebab nak bagi lagi. Lepas raya kita boleh lepas ciamah tu makan. Tak adalah saja. Yang sama lagi lupa. Kan lupa dia 10 tak apa. Jadi mana kata poin nak cakap tadi, bagaimana kita kata takut ke Allah tapi tetap buat larangan Allah. Itu sebab kat surau tu saya galakkan buat signboard, notis yang positif. Bersama-samalah menuju kejayaan. Marilah kita bersama-sama berada di jalan menuju ke syurga. Macam tu surau. Berflower kat image kita tu memujuk sesungguhnya Allah sentiasa bersama kita. La haula wala quwwata illa billahil azim. Serahkanlah diri, jiwa dan raga kita kepada Allah yang Maha Esa. Kata kita letak gambar jenazah. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Tak itu saya tambah kan? Apa kau fikir umur kau panjang sangat? Tak soal kan? Orang kita ni kena bawa banyak ayat konotasi positif. Dengan ayat negatif. Dia letak dekat pintu masuk tu, awas di sini ada pencuri. Mana pula letak selipar ni, aduh, hai, ada pencuri pula tinggal dalam surau. Yang ada dalam tu imam ni. Maknanya tak kita imam pencuri. Dan tu kan di sini ada pencuri, orang lain tak ada apa. Contohlah kan, dia takut Allah kita biasanya tak buat apa Allah Ta'ala tak suka pada bulan Ramadan. Sebab Allah Ta'ala rapat dengan kita ni. Tapi lepas raya, pagi raya sampai lepas raya, adakah Allah Ta'ala tak rapat kita? Rapat kita yang menjauhkan diri daripada Allah tanpa kita sadar. Ada universiti buat kajian tentang macam mana pagi raya kalau hari raya terjatuh pada hari Jumaat, dia dapat kesan sebilangan besar orang lelaki tak pergi semain Jumaat jika raya terjatuh hari Jumaat. Lekor dia raya tak semain raya, tak semain Jumaat kan sampai kejap sampai ini kan. Nak masuk sempat lagi lama sebatang. Sempat lagi. Tu kan dia cakap musafir. Apa yang jawab musafir pun kafir kan. So dia jawab macam tu kan. Tapi lepas tu kita boleh keluar lah, dah balik. Dia baru nak pergi. Apa orang marah tu. Wahal reminder dah sampai. Kan. Itu sebabnya contohnya pernah saya cakap mana orang bawa air. Dia tak bawa mikrofon, bawa air, letak sini fresh orange siap limau tersangkut ada payung. La ilaha illallah saja ya kan. Uap sejuk dia tak tahan tu. Aduh hai. Siaplah pengurusi dia cakap. Tuan, jangan risau. Ini kita letak ni kalau haus. Tapi kalau nak minum jangan risau. Kita orang semua kalau naik. Minum nak? Tak minum. Sebab takut Allah Ta'ala. Terasa takut Allah Ta'ala. Bawa kereta cermin galak masuk kona bawa kolek air mineral mana tadi saja pula air mineral dah lah haus. Dia tak yalah pegang lah botol bila lah boleh minum ni. Kita baca pula tulisannya botol air mineral itu dihasilkan sebab kilang di lengging di 9. Pusing sikit, terbaik di Asia. Sini hanya enak diminum di waktu siang saja. Akan minum tak? Tak minum. Letak tapi malam kan boleh minum. Terasa Allah Ta'ala ada. Kat rumah ni ada panik-panik kan kerja kan. Dia ada dua jenis ni. Dia satu gotong royong, satu ni royong gotong. Royong gotong tu dia datang syarat ambil gambar, lepas tu dia balik. Time makan kan dia ada. Orang tak tanya, dia sebut tadi sorry lah. Tadi dia sendiri cerita, orang tak tanya. Nah, itu kan. Tak bukan orang sini semua turun. Dia tempat lain dia cakap ni, tempat lain. Sini bau-bau nak pegang sudah tu nak masak. Tak bau-bau. Balik rumah Ponek, buka peti ais ada pula tofufah malam tadi. Bukan yang gula putih, gula merah.
gula merah, wak sajuk dah naik siap sudu. Lah siap sudu. Ni saya ajar cara orang lain. Tengok orang rumah tak ada, semua sebut masak. Anak-anak semua tadi pergi grup-grup salawat itu bawah tak ada. Okey. Cek sekali lagi, setiap bilik tengok betul ke tak ada orang. Confirmkan dulu. Lepas itu tutup pintu, kunci sandal dan sofa. Punya nak confirm, takutkan tiba-tiba balik tak pegang. Lepas itu hirup sampai habis. Jangan tinggal sikit pun. Kemudian bawa pergi ke sinki, basuh, tangkupkan. Bini balik, bukan macam tadi. Apa pasal tu dia tahu lupa ni? Itulah tadi, abang buka pecah. Tengok, nak tengok apa benda yang tak ada. Tertumpah. Masuk melap tadi, takut melekit semut. Oh, macam tu cara dia. Buat tak? Tak buat. Sebab takut apa? Sebab kita jangan ajar anak kita takut hantu. Yang ada syaitan ada. Itu pun kena berlaku. Bulan puasa tak ada kerja. Lepas tarawih bawa anak pergi tengok Conjuring. Tahu Conjuring? Cerita dakwah. Dakwah apa? Dakwah Kristian. Betul tak? Iyalah, dalam tu ada unsur-unsur keagamaan bukan Islam. Tak. Tengok cerita tu. Jangan pergi dapur, jangan pergi dapur cakap anak. Jangan ngomong. Tu nak takut hantu. Kita patut didik anak kita takut ke Allah Ta'ala. Penampilan istimewa. Bertuah balik masuk TV. Saya kena baik rumah ni kelas tu. Jangan, ya. Jadi maknanya jangan ajarkan. Ingat tak patut. Orang-orang lama mesti tahu. Dulu waktu kecil-kecil kita nak pergi mengaji, mesti jalan kaki pergi, betul tak? Pergi mengaji, bawa rehal ni, bawa mukadam. Ibadah majlis itu. Kita jalan, bawa rehal, kita bawa pergi jalan ramai-ramai. Sekarang budak mana dah merasa macam tu? Sekarang hantar naik kereta. Hantar naik kereta kalau kat luar lah, kalau dalam ni berjalan lah dia kan. Tapi sini pun semua orang dulu jalan gelap-gelap. Lalu pokok buluh suspend, lalu pokok bosang suspend. Semua dia cerita balik pokok. Yang paling tak tahan rumah ustaz yang ajar mengaji ni, mesti lalu kubur. Dah mahal lah. Lalu kubur pula dia baik kan. Dalam perjalanan balik tu kubur dia. Sebab masa poin tadi tahu orang sikit lagi, masa balik tu golok. Kubur macam mana? Jangan kambing tu terpijak agar tinggi kubur. Perak lagi. Mana but lagi macam linap. Bila dah lari tu kan punya tahu takut kayak manusia yang dah mati. Punya tahu takut sampai kata lopeh rumah sendiri. Rumah kau dah lopeh dia apa? Ya Allah. Tahu takut. Ni belum masuk 10 hari terakhir. Belum. Ni bukan dimah. Selama kita ceramah ni, kesimpulannya dalam 2 jam. Dahulu oleh kanan ke kanan, dah berduduk tengah-tengah, macam mana lagi ni? Orang yang potong tu, kita senang, nak cabut orang tak rasa. Jadi tiket mahal dia lain kan? Tiket mahal dia kena tunggu kan? Itu sebabnya kita cerita tu. Ya, tentang takut kepada Allah. Tak sama dengan takut dengan benda-benda lain. Takut dengan bos ni lagi lah. Takut Allah lagi kita dapat. Yang kedua, bila katakan sebagai amalan takwa, latihan takwa yang kedua apa? Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sembahyang ikut waktunya, malahan sembahyang awal waktu. Kau ngecek, itu saya suka tu. Kalau takwim, sekarang takwim ni bagus. Dia kata kreatif. Sekarang takwim berbuka puasa tu tak ada, dia letak semua daerah lagi dah. Dia letak satu kawasan dia bagi, kemudian ada pula lock dekat tepi tu. Semayang zuhur, semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak, ada tak tinggal? Kalau tinggal, maka kalau ada, right. Semayang tarawih, semayang salat fikir, mengaji tadarus tak? Right. Tadarus ke tidak? Nampak? Qiyamul lail, right. Ada ke tidak? Sahur pun tulis. Sebab sahur tu pun ibadah. Bagus tu. Kalau kan boleh sumbang angkat duduk buat macam tu. Ya. Betul stik, tak apa pergi. Sebab kalau apa boleh, lah kita cek. Dia maksud semayang wajib, semayang awal waktu. Bila semayang awal waktu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semayang, itu lewat. Allahu Akbar, Allahu
kedua dah standby. Hari ni post semalam sampai. Memetik kata-kata sendiri. Kita rindukan suara sendiri sebenarnya. Ya, kalau ada yang betul kan, tapi tak adalah keluar berapa. Berarti kalau dulu WhatsApp dah lama pun ada tu. Masa dulu WhatsApp belum ada orang lagi kan. Awal waktu, lepas itu dah awal waktu berjemaah pula, orang lelaki di rumah pilihlah sembahyang jemaah ke rumah. Bulan puasa ni pilih satu malam, malam ni kita tarawih di rumah kita. Barulah berjaya rumah kita tu. Kalau tidak, apa beza rumah kita dengan kubur? Dah lah tak ngaji, tak salat, kadang-kadang tak salat jemaah pun. Itulah beza rumah kita dengan kubur. Kan soalnya yang ada awak kat mana, awak kat mana kan? Itu tak apa bodoh cerita tengok kan? Jemaah di rumah, orang lelaki kan? Lepas tu bulan tarawih ni pula sembahyang, bulan Ramadan tu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih nak jumpa bulan puasa lah. Oh tak, kita orang dekat Salvia ni memang bulan Rejab itu dah tak ada tarawih ya. Nah, ambil kau Johor. Tak ada bulan tarawih ni buat, antara tarawih ni tarawih buat konsisten buat. Sebab tak ada pada bulan lain. Kalau kita kira lah jumlah sembahyang sunat yang kita buat, termasuklah sunat-sunat tarawih ni, kita kira berapa banyak. Kalau campur kau boleh abad dia, rasa inilah bulan yang paling banyak kita salat sunat. Tak ada bulan lain boleh jalan sebab jangan tinggal. Tak ada belakang kita cakap dia tak main lah sembahyang kat surau sini 8 rakaat penamo lah pagi tak main lah. Dan pergi masjid negara 23 imam Mesir tu, imam import tu contoh lah. Dia pergi sana tapi lepas 8 rakaat dia witir sendiri kat belakang. Itu dari segi adab tak apa-apa kena. Saya tak cakap berdosa, tapi adab tak apa-apa kena. Ikut imam, ikut daripada mula sampai habis. Imam tu laju berseluk, ikut mula sampai habis. Macam orang lah, kau nak pergi KL lah, aku ikut kau boleh, tapi aku lambat balik ni, tak apa. Baru pergi 2 kedai, boleh tak pantas balik? Tak ke menyirap tengok kan. Kau nak ikut tadi dah, kau nak balik, kau pergi tunggu kat bas tu. Nampak? Cara ikut pada mula. Memang bulan puasa ni imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Imam pun manusia, makan macam ni yang makan kan, dek banyak nak makan sampai terlupa ya. Innal ladzina rasanya, innal ladzina rasanya tak jumpa yang makmum makan. Udah lama bona weh, terlalu juga dengan sekolah. Ikutlah mula sampai habis. Dia yang suka tu, kalau yang muda dia suka imam yang laju. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu akbar. Aku simpan duit tepat padat ringkas. Imam yang tu ramai. Kalau ke sekolah mari balik kampung saya dulu. Imam tua dia memang steady, relax, sabar dia. Kita makmum ni tak sabar. Dia dekat pukul 9 ustaz, dia tunggu jemaah sampai ustaz. Allahu akbar. Lain macam saya tak pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bab Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Saya fikir dia nak isyak dan tarawih kita. Lepas dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun tak tahan, saya tanya lah orang sekolah tu, cik, ya masjid ni biasa bawa kelapa, kita tak tahu 23 bay itu ke imam, itulah imam tengah malam balik. Tak apalah ikut orang perempuan boskan
Kalau lama bona konek, kan tu bangun dia tiba tak ada mana duit tu. Maksudnya pada rehat. Satu sop tak bangun. Setiap berburak dia, sekolah lambat. Kan, berburak mana kan? Tak ada masalah. Saya ingat arwah abah saya cerita. Arwah abah saya cerita di Masjid India kat sampai. Bukan dalam masalah. Seorang mu'alaf tu dia dah besok berpisang ni. Dia berpisang. Dia menjaga berpisang. Sebelum maghrib dia akan masukkan pisang tu dalam poli. Dia akan masuk sembahyang maghrib berjemaah. Sedang elok imam tu bagi salam, dia akan keluar angkat memang tak payah jam. Memang ngam-ngam. Apa itu imam tu kayat. Lain daripada ayat yang biasa di bawah. Tapi surah biasa Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum. Dia dah terlupa tadi pernah berkawan. Kenapa kat situ? Dia dah slow nah. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abidun. Yang mu'alaf dia tadi hamun nak bisa kita alhamdulillah ayalah pula dia pusing kat situ. Sudah wala antum abiduna ma a'bud. Dia dah tak tahan. Itu waliyadin tak mari ke? Lakum bi'ukum waliyadin. Mana ke? Kalau aku macam mana? Dan terlupa besoklah kan. Biasalah, lupa-lupa tu biasa. Begitu juga dengan berbuka. Ni penuh jarinya sampai ke rumah penuh. Ya Allah, isteri pun mulalah buat kiraan. Ni kan, mutabak ni besok habis topik. Ni roti john seorang sebatang. Alhamdulillah, seorang sebatang roti john. Tahu nak makan. Jadinya tokak berat kan. Betul. Terlampau banyak makan banyak juga kan. Jadi mana ni membazir. Walhal kita tahu syaitan terikat kan. Membazir itu saudara dengan syaitan. Tahu syaitan terikat ni. Jadi saudara dengan siapa? Tak ada saudara dah, makna dia lah syaitan itu. Wakil kepada syaitan yang tidak ada. Syaitan yang terikat dia kan aku dah cakap akan salah aku dia. Kan. Jadi pada waktu kita dah tahu, kita kena pandai. Kita ni bukan melawan syaitan dalam puasa ni, lawan dengan nafsu. Yang paling payah kan. Yang paling payah kan, paling payah ahli-ahli majlis dengan ni kan, dengan wakil-wakil rakyat kita ni kan. Bila dia selalu dapat undangan pergi hotel, tu yang paling kepala tu. Macam mana nak pergi? Tak boleh ke nak pergi. Bila kita pergi ke sana, yang masalahnya ni bukan pesta makan, pesta membuat makanan. Kan kita pergi memang betul, kita waktu ambil pinggan kita ambil sikit-sikit. Dah lah, cukup lah. Sampai ke meja duduk nampak pinggan orang lain. Mana kau dapat kambing tu? Dia orang tu ada kambing pula. Macam mana aku tak jumpa? Nah, mutabak pun ada. Kambing kat mana ambil? Kat luar tu 3 ekor boleh, yang hidup ada sekor. Ada orang yang hidup sekor. Jadi pupuk, kalau beli makanan banyak-banyak niat nak sedekah tak apa. Zaman Nabi dulu kan pasal jago jiran kita. Ini kita bermasyarakat. Sedekah lah. Hari ini kita masak ramai-ramai pun sedekah. Ramai-ramai makan. Tak kira lah seorang tu kerja hanya melontar garam. Yang seorang tu pula bagi tahu cana nak lontar garam. Tak salah. Ya. Yang seorang lah tukang gasuh. Lidah dia yang pakai untuk gasuh. Tak salah. Rupanya zaman Nabi manggil, sahabat katanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita ni? Nabi jawab, pek kilo kiri, pek kilo kanan, pek kilo depan, pek kilo belakang, pek kilo atas, pek kilo bawah. Maklum sahabat, kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah semua maklum. Ya Rasulullah, atas bawah tu sama pula sebab zaman Nabi belum ada department ni. Tapi Nabi dah cakap tak tunjuk betapa benarnya agama kita ni
Nabi dah nampak apa laku aku. Pek dua atas, pek dua bawah. Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana? Kau ikut aja lah. Nabi kata tu. Rupanya zaman kita baru jumpa. Mujurlah salvia tak sampai pek dua atas. Sampai kat kau bertingkat. 6 ya, okey lah tu. Itu pun nama naik kan. Okey. Ni betul tak? Untunglah ada ni. Patutlah romok-romok tak. Naik tangga lain kali. Turun tak boh. Naik tangga kan. Menongso tu. Sebab apa? Sebab bila kita jaga jiran. Sebab jiran kiri kanan biasa senang jaga. Bawah. Senang jaga. Masak salat-salat. Assalamualaikum. Sebab bila kita niatkan Allah sedekah ni, niatkan Allah. Sebab Nabi dah pesan, jaga jiran. Itu pun satu bentuk ibadah. Ikhlas niat lillah ta'ala. Kita boleh pahala ibadah. Assalamualaikum, Kak Tun. Dah nama Tun keluar. Anda kan nama Tun sini. Kebetulan bukan nama sebenar. Assalamualaikum, Kak Tun. Niha mihun. Ya Allah, sadap baru. Terima kasih. Terlalu banyak. 1-0. Dengan tapawai banyak. Yang dibagi tu orang dulu-dulu kalau dapat kan dia buat pergi dapur salin kan, ganti makanan lain bagi. Dia duduk kota Daman Sara ni tak faham. Orang kampung yang faham ni kan. Tak, sini memang biasa tu balas balik. 1-0. Besok bagi spaghetti 2-0. Ketiga roti canai buku kepada mamak pun 3-0 nak. Sudah 29-0. Assalamualaikum Kak Tun. Salam. Nak bagi apa pula hari ni? Nafsah lah tak faham. Tak ada bukan apa Kak Tun. Kat rumahnya bokeh dah habis. Boleh tak pulang kan bokeh tu? Janganlah teruk sangat kan. Bagi. Kasih banyak bagi. Sebab Nabi. Sebab apa Jibril ketika menziarah Nabi kita. Dia menziarah Nabi kita kan. Dia ziarah untuk mentadaruskan Nabi. Dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad itu seorang yang sangat dermawan, malahan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, lebih cepat daripada angin yang dikirim. Bayangkan. Makna Nabi nak sedekah tak payah fikir dah. Kita nak minta tolong nak pinjam RM6 boleh? Nak pinjam RM5 jap. Fikir je tak. Lepas ni kita tukar. Nak pinjam mereka boleh? Berapa kau nak? Dan kalau boleh nak 50, nak 10. Itu yang ada. Dah orang kita jangan fikir panjang. Jadi kalau dengan Datuk ni mana ada fikir-fikir panjang nak bagi dia. Kata buat tu cukup minta akan dia. Tu nak dia boleh bagi surat. Nampak kan orang tu bagi surat. Yalah, bukanlah. Maksudnya kita ni nak sedekah ni. Lepas tu jangan kita prasangka nak sedekah nak tunjuk tu nak tunjuk tu. Patut tanya kita ni bagi ke tidak. Dia sedekah ni boleh tak buat depan orang? Boleh. Dengan niat, bukannya nak tunjuk, tapi niat mudah-mudahan orang lain tu buka juga hati dia nak sedekah. Nampak? Kan kita ni bulan ni memang bulan ibadah. Tak ada siapa terperanjat kalau orang datang nak sedekah. Tak ada orang terperanjat. Ni ada orang nak pergi sedekah. Orang ni nak buat penyampaian sumbangan mana anak yatim. Tak ada heran lah. Tak heran. Sebab memang itulah bulannya orang bersedekah. Tapi cuba tanya, aku ada sedekah ke tidak? Tanya tu. Tuan pengurusi kita Azrul dia pergi menyampaikan sumbangan. Ikut, tak ada masalah. Walaupun dia tak ikut sama penyampaian, bagi gembira orang tu tengok. Muka manis bagi sedekah. Tuan Azrul ingat, kalau menyampaikan bantuan ibu tunggal yang pergi seseorang. Tak apa, ni aku pergi sendiri. Kakak kacau. Jatuh mundur pula. Assalamualaikum. Abang Azrul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak sampai ambil tak sampai ambil tudung. Selalu caution ambil. Ya Allah, Abang Azrul. Kan orang cerita ada mundur lah. Kalau apa kata kalau boleh lah kami. Kemudian yang keempat apa? Persediaan untuk hari kebangkitan. Beramal bersungguh-sungguh. Bulan puasa ni orang tak heran pergi masjid tu. Orang tak terperanjat dah. Pergi surau tak terperanjat. Kalau terperanjat memang tak sampai sembahyang. Lekor dia terperanjat dah. Siapa ni? Ya Allah, siapa ni? Tak. Bulan puasa tak heran dah muka tak pernah nampak. Kita tiba-tiba nampak. Kalau bukan bulan puasa, tak pernah nampak kat surau. Tiba-tiba datang di surau. Maknanya apa? Makna nak kenduri. Tiba-tiba datang. Imam ni imam. Imam mana imam? Dia tu imam tu. Imam mana? Masalahnya yang dia tanya tu imam. Imam mana? Imam tu kecil. Dia tengok. Dia tanya imam. Imam mana?
Imam sudah nialah imam, tak maaf Ustaz, tak perasan. Kau selama ni semayang, no, sinilah, biar apa hal tak perasan. Dan imam pandang nampak, tak salah imam tak pandang nampak. Dia penyanyi kan dia pandang penonton. Yang imam mana pandang makmum, pandang nampak. Ya lah, kalau kan imam pusing. Allah, tak lupa tu. Jauh, tak ada lah. Maka kata bulan ibadah, persediaan untuk hari kebangkitan kita dibuat ibadah banyak-banyak. Itu sebab minta Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kita istiqamah. Itu sebab saya sebut tadi persediaan sebelum Ramadan buat kuliah maghrib tadi ke rumah kita sebab nak ajar, nak kita setting, nak puasa ni apa. Tak adalah nak tu lapar dan dahaga aja. Yang sepatutnya kita kena buat salat sunat taubat setiap kali sebelum puasa. Kemudian taubatan nasuha, berazam dan nak ulang balik dosa lama. Dan juga mohon ampun banyak-banyak supaya masuk dalam bulan Ramadan kita dalam keadaan clear, bersih, suci hati, memang betul-betul nak beribadah. Orang yang buat macam tu, insya-Allah dia boleh bertahan sampai ke malam akhir Ramadan. Orang yang main ikut-ikut ni yang payah. Ikut-ikut sudah ponek. Dia main ikut, memang ponek, dia tak faham apa. Main buat orang puasa, dia puasa. Orang semayang, dia semayang, ngaji-ngajilah. Dan kadang ngaji sebab apa? Sebab dapat keplekat nilai 3 lah tu. Bawa-bawa kadang kan. Jadi makna kata persediaan untuk hari kebangkitan. Insurans semua tu. Dalam kubur, insurans dalam kubur yang paling besar, malaikat nak pukul kepala. Jangan, dia ni rajin mengaji, dia ni rajin berzikir. Yang tadi budak tadi selawat. Macam-macam selawat dah tu bawa dah. Buatlah selawat tu. Ya Nabi salamun alaiki, ya Rasul salamun alaik. Kita lepas mayang kan, lepas mayang semayang maaf kan kita bangun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Salam dulu. Ada orang tu cakap seorang masuk syurga. Barulah di belakang sunat salam dulu jumpa jemaah-jemaah ni masyarakat kita. Ya Allah, lama tak nampak. Apa-apa pergi jumpa doktor mata. Lama tak jumpa tu faham. Lama tak nampak dah butuh. Dia bergurau. Lakar ni ada lah nampak. Tu lah nak buat, tu lah nak jumpa. Pengen kan sibuk kerja. Nampaklah, selawat lah. Ya, kalau yang sadis sikit. Ya Nabi salamun alaik. Terharu dengan selawat. Ataupun Alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram amadal hadil ladhi amadu ala adam. Yang penting diri kita ngawi di insun kisyiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi belas asih kaulani. Itu syair Jawa. Saya pun tak faham tu. Kan? Ayalah tu puji pada Nabi. Nabi yang terakhir. Nabi mulia. Bawa sampai ke tidur. Ya Allah. Kan? Adalah makna kan? Tak biar hati nyanyi kan? Lagu-lagu awak kat mana? Awak kat mana? Kan? Nampaklah ya? Jadi kita beribadah. Persediaan nak dibodoh pula. Jangan. Nak pantai dalam kubur pantai pun. Jangan jadi rajin puasa sunat. Kita kalau dah biasa puasa kan masuk di bulan Syawal, jangan tunggu-tunggu. Tahu buat salat berapa? Buat puasa sunat Syawal pula 6 hari puasa 6 buat. Lepas puasa 6, lepas raya sambung pula Isnin Khamis. Sebab peluang yang ada tu jangan apa. Kemudian nak dibodok pula kaki, jangan jadi rajin bangun malam. Dah kita training pada bulan puasa bangun pagi sebab nak sahur. Bangun pagi ni automatik boleh bangun tau sebab sahur. Cuba bang, bangun bang ngaji. Memang takkan bangun. Bang semayang halau. Bang sahur. Bangun dia pasal buka. Bangun. Sebab nak training. Itu sebab ada ceramah dia kata Ramadan madrasah Ramadan. Sebab nak didik kita. Cuma kadang-kadang pagi raya tu dah negatif pahala.
Sebab apa? Sebab pagi raya telah mula dah bersalam dengan yang bukan Muslim. Siap salam, ya Allah anak siapa ni? Duduk tak nampak. Ya Allah, panjang rambut, usik dah rambut. Ya Allah, nak siapa? Ya, kan? Mana lontang tidur kat ruang tamu, orang lelaki yang pusat dia nampak kain berkibar. Yang perempuan pakai tudung macam pakai helmet. Keluar rumah pakai naik motor pakai turun buka, keluar rumah pakai tudung, masuk rumah tak pakai. Wah, dalam tu sepupu sepapat semua ada batas aurat dan semua nak kena jaga. Yang saya cerita pasal semalam Jumaat tadi, lekor dek beraya sampai tu lupa. Jadi kita kena faham, kita umat Nabi Muhammad ada keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi yang tak ada pada umat sebelum ni. Apa keistimewaan dia? Ada 5. Dalam hadis Nabi itu sebut, yang pertama bau mulut. Bau mulut kita bukan busuk tu, bau semacam. Maka Allah Ta'ala janjikan akan digantikan dengan haruman kasturi di syurga. Wangi. Kat dunia ni memang tak tahan bau tu. Terutama waktu zuhur. Bismillah. Ya Allah, bau yang sebelah tu caknya. Allah Akbar. Allah tentu warna bau ya Allah. Bagi salam tak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tapi itu bukanlah makna tiket untuk kita membusukkan mulut kita. Waktu sahur, dah lepas sahur tu gosok. Boleh gosok gigi siang pun sebelum tergelincir mandang itu. Gosok tapi sekadar nak gosok lah. Tapi bau tu kan tetap ada. Tak masalah gosok belum pernah ni. Saya dengar orang gosok gigi sampai senawur. Tolan dekat gigi tu kan. Tak ada masalah. Boleh gosok gigi tapi sekadaran saja nak mencuci gigi. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memperindahkan syurga untuk kita setiap hari. Tengok nama syurga Datuk ni macam ni ramanya. Syurga Syamsul macam ni ramanya. Syurga Cik Azrul ni macam ni ramanya. Syurga AJK macam ni ramanya. Ikut amal masing-masing macam mana tahap dia. Standard kelas A ke kelas B ke kelas T ke semua ada. Dekat semedi ke banglo semua ada. Yang ketiga, syaitan akan diikat. Yang keempat, malaikat akan berselawat kepada orang yang berpuasa. Ini mulai daripada mula puasa sampai berbuka puasa. Dan yang kelima, apa dia? Akan diberikan keampunan kepada kita. Minta ampun banyak-banyak. Tadi sebelum puasa dah minta ampun, yang ni minta ampun juga. Dan bila doa, apakah doa yang lazim kita baca pada 10 malam terakhir ni? Minta ampun ni apa dia? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka kepada keampunan, kau ampunilah aku. Bahasa Melayu pun tak boleh. Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka kepada keampunan, kau ampunilah aku. Itu doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka yang paling kita kena baca 10 malam terakhir di manakah kita? Baru sampai tajuk kan? Baru sampai. Sebab tunggu Datuk dengan Limantis sampai tadi. Kan? 10 malam terakhir, malam yang istimewa. Malam yang istimewa untuk kita. Yang mana kenapa? Kalau kita baca dalam surah tu, Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang aku turunkan yang dinamakan sebagai malam Al-Qadr, Lailatul Qadr, malam Qadr. Dan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Banyak kali disebut dibaca. Mulai malam ni imam dah mula dah maghrib isyak baca ayat ni. Malam Lailatul Qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, patut kita banding. Kereta ini lebih baik daripada kereta ini. Tak. Kereta ini lebih baik daripada 1000 kereta ini. Tak. Kereta ini lebih baik daripada 1000 syarikat yang keluarkan kereta. Bayangkan, punya dahsyat. Makna kata, bukan saya cakap kereta, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadr, malaikat berlumba-lumba turun, berebut turun sebab nak mendoakan kesejahteraan setiap mukmin lelaki dan mukmin perempuan yang ditemuinya. Kat mana nak jumpa?
Dekat. Kayak mana nak jumpa IKEA? Kayak mana nak jumpa Cat Giant? Kayak mana nak jumpa dekat Bazar Ramadan lewat malam, uptown, downtown, middle town dan town-town yang suatu dengan jumpa kat situ? Tak. Kayak mana nak jumpa? Jumpa di rumah-rumah Allah tu yang ada yang beriktikaf di masjid. Di rumah Allah, masjid, surau, ataupun di rumah yang dihidupkan dengan ibadah. Kenapa 1000 bulan? Ada yang menggambarkan 1000 bulan itu maksudnya 1000 bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Ada juga pandangan menyatakan disebabkan oleh umat Nabi Muhammad ni umurnya tak panjang. Umur tak panjang. Sini berapa ramai yang sampai umur 100 tahun? Dia cakap biasa umur 50 ke 60 tahun. Nabi memang minta jangan umurnya panjang-panjang. Sebab dia kenal umat dia kalau panjang umur nanti dia panjang cita-cita. Orang kita memang biasa panjang cita-cita. Kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin, dia ada pesan jangan panjang cita-cita. Itu sebab kena tanya selalu, aku sampai tak hidup malam kah? Tak sampai, jadi baik buat sekarang. Itu dia biasa panjang cita-cita dan tumpah baju raya. Dia tumpah baju raya pun, baju ni kalau aku pakai pagi raya ni puntang mata orang tengok. Dia terlupa nak tanya, aku ni sampai tak hidup pagi raya. Memang tumpah kat Cina sekarang, tumpah 3 bulan sebelum. Cina tu macam cakap, masuk Sa'ban tak terima lagi tau. Cina tu bagi bulan Islam kan. Kan, dia tak pakai lagi dah. April, Mei tak pakai lagi dah. Masuk Sa'ban tak terima lagi dah. Kita tahu umur kita tak panjang. Tahu. Itu sebabnya kalau lah kata kita nisbahkan umur kita dengan umat sebelum-sebelum ni, umur mereka panjang-panjang. Umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Kalau lah satu ibadah satu pahala, kita pun satu ibadah satu pahala. Itu sebab Nabi Ibrahim waktu perjalanan Isra Mi'raj, Nabi jumpa Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling miskin. Umat kau lah yang paling miskin kali. Dah lah pendek umur, pemalih pula dia beribadah. Kecuali dekat Pak Mensalbia. Yang paling rajin sini lah. Masuk-masuk ke dia terpancar cahaya. Dek panik. Bukan dek borak kan. Jadi Allah Ta'ala bagi itu sebab Nabi Ibrahim bagikan amalkan zikir ini untuk sebagai apa? Khazanah di syurga. Itu khazanah di syurga. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebab Allah Ta'ala bagi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kita pernah buat. Tak boleh nak cakap yang ni Allah Ta'ala pilih dan tak dapat. Macam mana? Bukan tak dapat, Allah Ta'ala bagi semua ambil. Kenapa tak ambil? Bukan Allah Ta'ala pilih kau je boleh dapat, kau boleh dapat. Tak, kita kena ambil. Menurut Imam Al-Shawqani, salah seorang ahli sufi, dia memberitahu bagaimana kenapa 1000 bulan. Rupa-rupanya orang dulu kala nak dapat taraf dia sebagai ahli ibadah, ibadah dia mestilah sehingga 1000 bulan baru dapat. 1000 bulan bersamaan lebih kurang 83 tahun dan 4 bulan. Siapa yang berani cakap dia sampai ibadah dia 83 tahun? Maka kena robot malam tu. Malam pertama sampai malam yang ke 10. Robot 10 malam. Sebabkan tahun ni dijangkakan 29 hari dia puasa, maka malam tadi dah mula kan? Betul tak? Betul nak kira? Dah mula tak untuk warna dah, tapi raya confirm dia Rabu. Betul tak? Tak pernah lagi raya tu tanggung tahun depan. Tak ada dah. Marah Rabu. Nah ini saya menyimpan mohon besar raja-raja mengumumkan disebabkan beberapa masalah teknikal, maka raya ditangguhkan pada tahun depan. Pocah TV tu. Marah orang tu. Memang ada hadis menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada malam-malam ganjil. Nabi kata fajarlah pada malam-malam yang ganjil. Ganjil ni banyak maksud. Ada malam ganjil tu 21, 23, 20 kan. Ada juga maksud ganjil malam yang lain daripada yang lain. Macam-macam taksiran. Kan? Tapi tidak diberitahu. Malahan ada yang cakap malam ke-27.
Dalilnya kenapa? Bila baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Ujung sekali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Hiya itu merujuk kepada Lailatul Qadar. Hiya itu perkataan yang ke-27. Maka malam ke-27 jadi. Ada yang cakap macam tu. Ada yang pula dikiranya Lailatul Qadar, lam ya lam ta alif lam qaf dal ra 9 huruf. Berapa kali sebut Lailatul Qadar? 3 kali. 9 kali 3 27. Malam ke-27. Ada juga yang bagi dalil macam tu. Maka Ibnu Hajar menyatakan ada pun malam Lailatul Qadar ini dirahsiakan bila? Kenapa? Supaya kita tidak menumpukan pada malam tertentu sahaja. Buat semua malam. Tembak setiap malam, takkan satu pun tak penuh. Itu saya cakap tadi. Buat menghidupkan malam, ada yang cakap hidupkan malam tu mana kita kena tidur dulu kan pukul 2 baru bangun. Ada yang cakap malam Lailatul Qadar tu pukul 2 tengah malam. Tak, ada hadis menyatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar ni bermula daripada maghrib sampailah pada subuh. Kalaulah malih benar tak sampai sibuk nak kita ni sebagai wakil rakyat dan apa contoh kan ahli majlis dan sebagainya, banyak function nak pergi. Paling tidak target kita maghrib jemaah, isyak jemaah, tarawih dan witir berjemaah, dan juga subuh berjemaah. Tu target. Kalau dapat beribadah lain lagi cantik. Contohnya JK ni dah pakai. Saya JK lah, kita ke rumah kita tahu bini kita masak sedap. Yang malam ni masak bihun. Bihun goreng jantan. Maknanya ada tolong. Bihun goreng jantan dah goreng buat 5 bungkus. Mak pergi balik polis. Assalamualaikum tu. Ni untuk sahur. Sedekah. Dapat lagi pahala malam. Dia memang sahur. Bagi kat dia, ya Allah terima kasih banyak, tak payah kita orang keluar lagi dah. Malam besok pergi balai bomba. Semua tu yang confirm kerja sampai pagi. Assalamualaikum, pergi pula dekat hospitalnya, pergi lawan mana kita nak pilih malam ni, pergi buatnya, malam besok pergi buatnya. Buat juga sedekah tu. Lazimkan 10 malam terakhir ada benda kita akan buat benda yang sama kita akan buat. Kenapa disebut lebih baik daripada 1000 bulan? Contoh katalah kita dapat soalan bocor. Tiba-tiba tengah dengar ceramah di seorang tiba-tiba berbisik-bisik dia tengok malam ni Lailatul Qadar. Malam ni Lailatul Qadar. Siapa pula cakap? Ada pula bisikan. Contoh tau. Saya tak cakap macam tu lah, ni contoh. Dia terangkan agak-agak kita lah kalau kita tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Macam mana hidup kita malam? Tak keluar dah, ni tolong pergi makan buka puasa senyap pun tak tahu dah. Dia memang ibadah ni. Mengaji, semayang, lepas tu pergi semayang jemaah. Dia pergi masjid yang paling besar sekali kat dalam Malaysia. Dah semayang 5 tak balik itikaf di dalam masjid tu. Tidur, lepas tu dia semayang, mengaji, lepas tu sampai subuh. Dia selesai subuh, cuba tanya balik dalam diri kita. Katalah kita buat macam tu, semayang, mengaji, lepas semua tanya balik, tidakkah itulah malam kita yang paling baik berbanding malam lain? Sebab cuba kita nilaikan, malam lain aku buat apa? Malam lain buat apa? Malam lain tengok TV, malam lain boleh bercerita dengan orang, malam lain lepak pada kopi, malam lain buatnya. Tapi tak ada pun satu malam yang kita memang konsentrate buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab itu tajuk tu andai ku tahu ini Ramadan tu yang terakhir. Memang tak tahu. Tetapi kita boleh agak kita takkan hidup lama, memang tahu. Itu sahabatnya kita memang cakap, besok raya macam ni. Kena lapik dia cakap. Jangan panjang cerita-cerita cakap. Mudah-mudahan kalau diizinkan Allah dapat kita beri raya pada raya kita buat macam ni. Lapik ayat. Kan kadang terlupa tu. Kan ada kawan saya, seorang kawan saya, sahabat saya, umur 41 tahun, engineer, meninggal dunia sehari ke 2 hari sebelum nak puasa baru ni. Anak ada 2 orang, seorang tingkatan 2 tu, yang seorang tu sekolah rendah. Dah siap balik baju raya semua. Dah plan dah. Dia meninggal macam mana? Nak tukar bateri kereta. Kereta tak boleh start. Nak tukar bateri kereta. Pegang sakit dada, jatuh, meninggal. Senang meninggal. Kan? Tak ada siapa agak dia akan meninggal lagi tu. Mana ada? Ada orang tahu? Aku dalam petang ni meninggal lagi. Tak ada siapa. Tak tahu. Itu sebabnya beruntung orang yang penyakit kanser. Untuk sakit kanser, yang sakit jenazah. Saya cakap tak ada harapan dalam minggu ni. Kasusnya meninggal lagi. Student USIM, Universiti Islam Malaysia buat kajian, rupa-rupanya orang yang penyakit kanser ni 90% yang meninggal akan meninggal hari dan bulan depan. Itu lebih orang sakit kanser.
Dah lah hari bulan baik, dia tahu nak meninggal bila, dia dah settlekan ni, mak yang ni mak ambil, yang ni hanya minta maaf kat semua, dia hantar WhatsApp kat semua, boleh tak maafkan saya, tolong kalau ada hutang cakap. Kita tak sampai ke itu sebab gasol umur lama lagi. Gasol macam lama, sampun banyak lah. Sampai ini dia sampai dia dah tahu dah meninggal bila, minta maaf yang banyak, mak ya saya nak pergi dulu. Kalau ada saudara mara kita yang kena kanser kan lapang dada, itulah lebihnya. Dia Dr. Mahaya cakap tu beruntung ni anda, sebab anda tahu anda nak pergi bila. Kan? Kenapa tak dibuat kan? Lainlah kalau kita hidup macam zaman Nabi Nuh, 1000 tahun. Allah lama. Kalau ni kalau dah pek lah Pak Mansalvia ada seorang umur 1 tahun, memang naik tumbuh dapat manusia tua dapat Mansalvia. Tak ada dah, tak ada siapa yang hidup lama dah. Kan? Kalau 1000 tahun dah macam mana? Kau berapa lama dia nak pencen mana? Ada dalam 700 tahun mak lama dia nak pencen. Tak ada siapa tahu dah. Yang kawan dengan malaikat maut tu tak tahu. Siapa kawan dengan malaikat maut? Dia pun kawan baik dengan malaikat maut tu main-main. Kawan baik dengan malaikat maut. Cuba kalau kita dapat kawan dengan malaikat maut. Jodoh ke tak jodoh? Tak jodoh, sombong. Sombong tak rasa tu. Malaikat maut siap minum dengan kita kepada kawan-kawan tanya, siapa? Kau tak kenal? Kau tak kenal? Inilah malaikat maut, kau buat apa ni? Siapa tahu apa tahu? Sebab kawan dengan malaikat. Dia kawan dengan Perdana Menteri ke, kawan dengan Menteri Besar ke, Ketua Menteri ke, kawan dengan Menteri Menteri ke, kawan dengan Exco ke. Takkan so hebat macam tu. Malaikat maut. Perdana Menteri, Presiden Amerika Syarikat pun takut malaikat maut tu memang. Nabi Yakub baik dengan malaikat maut. Dia cakap setiap kali malaikat maut datang, wahai malaikat maut, sahabat aku kau datang hari ini nak cabut nyawa aku ke ataupun nak ziarah aku. Wahai sahabatku Yakub, aku datang nak ziarah kau. Setiap hari datang aku tanya lagi, aku ziarah kau, aku ziarah kau. Bukan nak cabut nyawa, aku datang nak ziarah kau wahai Yakub. Sampailah satu hari, sesungguhnya hari ini telah tiba, aku datang nak mencabut nyawa kau wahai Yakub. Kau peranjat Nabi Yakub. Bukan kau janji dulu nak bagi 3 tanda dekat aku. Wahai Yakub, sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda tu kat kau. Apa dia? Yang pertama, badan kau yang tegak sudah menjadi lemah. Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mulai bongkok. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada lom tanda tu. Dah ada lom. Dah standby dah. Apa lagi nampak? Itu sebabnya kita tak tahu kita hidup sampai bila. Robot keluar 10 malam takhir Lailatul Qadar ni robot betul-betul. Sebab ini adalah, bayanglah nisbah 1 malam sama dengan 1000 bulan. Ya Allah, apa lagi yang lebih baik daripada itu? Itu lagi hebat daripada Gegar Vaganza, Bonanza, Zaza yang lain, Alza, macam-macam lagi lah. Ini memang inilah peluang. Kita kena anggap inilah peluang sekali seminggu. 10 malam ni. 10 malam yang tak kini betul-betul. Mudah-mudahan dengan itu kita berjaya menjadi generasi yang bertakwa. Pagi raya kita masih lagi istiqamah dalam ibadah. Itu saya pesan tadi. Doa berbanyak, mudah-mudahan kita istiqamah dalam ibadah kita. Jadi saya rasa cukup dah setakat itu. Ada yang lalap yang tak? Alhamdulillah. Saya tak marah kalau ada orang yang lalap. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia yang boleh lalap tu, orang lain tak boleh. Kan? Penceramah kalau tidur sambil ceramah anda. Jadi mudah-mudahan yang baik itu sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan. Mana yang baik itu datang pada Allah Taala.